warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Kasino Kaisara binti Effendi selaku pengacara anda pada pagi ini. Pada 3 Oktober 2025, Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Sultan Ibrahim telah mengadakan Hari Bicara Akademik untuk semua tingkatan 5. Tanpa meninggalkan masa, jom kita saksikan. Sekarang saya bersama dengan pelajar SJS. Hai, perkenalkan nama boleh? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Anissa Kristina. Saya daripada kelas 5 DLP. Okey, baiklah. Soalan yang pertama, bagaimanakah perasaan anda untuk selepas melihat keputusan cemerlang SPM? Perasaan saya selepas melihat keputusan percubaan SPM, saya rasa amat bersyukur sebab ada peningkatan, semua subjek ada peningkatan dan saya rasa gembira juga sebab hanya satu je subjek yang saya agak kecewa tapi overall semua okey. Okey, tahniah. Soalan yang kedua, apakah usaha untuk anda lakukan untuk meningkatkan ataupun memastikan prestasi ini dapat dikekalkan sehingga SPM sebenar? Setakat ni apa yang saya buat, saya kekalkan momentum saya ketika belajar, macam balik sekolah terus belajar, tidur pun 4 jam ke 5 jam sahaja dan banyak akan buat latihan dalam kelas dan fokus. Okey, soalan yang terakhir, apakah nasihat anda kepada rakan-rakan untuk terus berusaha mengekalkan prestasi sekolah yang cemerlang? Nasihat saya for SPM students, kita hanya ada 1 bulan 5 hari sahaja. So please usaha banyak-banyak sampai SPM sebenar and make sure that your results better and straight A+. Okay. Terima kasih, tahniah. Thank you so much. Seterusnya, saya bersama dengan pelajar SJS yang mendapat straight A pada peperiksaan percubaan SPM 2025. Hai, apa khabar? Boleh perkenalkan diri? Hi everyone, my name is Chin Hui Sin and I'm from 5DLP. Baiklah, soalan yang pertama, bagaimanakah perasaan anda selepas melihat keputusan cemerlang percubaan SPM? First, I feel relieved because my effort paid off and I get a result that reached my expectation. But at the same time, I feel a bit stressed because that means that I need to do more to get a better result on SPM. Baiklah, soalan yang kedua, apakah usaha yang akan anda lakukan untuk memastikan prestasi ini dapat dikekalkan sehingga SPM sebenar? I will continue my habit, which is study for every day for at least half an hour, and maybe sometimes I will study until the midnight, and I will try to do every trial paper from every state, and I will try to ask more questions and teach more my friends so that I can do my revision as well. Soalan yang terakhir, ada kata-kata ataupun nasihat tak untuk rakan-rakan supaya terus berusaha mengekalkan pencapaian sekolah yang cemerlang? I will motivate all of my friends to start revision now and don't start last minute because you might be regret after this. And good luck for everyone. Get a good result in SPM. Baiklah, terima kasih. Thank you. Saya ingin mengucapkan tahniah untuk semua tingkatan 5. Semoga sentiasa berusaha dalam meningkatkan prestasi untuk SPM sebenar yang akan datang. Itu sahaja ringkasan video pada kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share untuk ringkasan video yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye. Zooming out.